ayam sudah digoreng. Okey, panas lagi ni. Senyum yang terukir. Ni apa pasal galau sangat ni? Susu chai. Settle tu shopping. Makanan satu. Chef Zack. Cik Chef. Dengan begitu style. Yang seperti yang dijanjikan. Yang ini yang masak. Itu masak, itu aku tak ada masak apa. Aku masak nasi. Tok masak apa? Bau sudah naik. Bau sudah naik. Ya. Itu pun dah makan nanti. Sekarang ni kita tutup dulu api. Jangan itu. Dan kita masak sikit ayam. Kaki masih tempang ya? Kaki masih tempang. Kaki jangan ditutup. Betul. Yang masak. Master Chef kita masak apa? Ayam pula. Ayam. Oh ni ke? Atau suruh beli barang oh. Ya. Macam elegan di situ. Apa? Macam Master Chef luar negara ya. Itu. Buat settle. Tunggu masak tunggu makan je. Ayam sudah digoreng. Okey, panas lagi ni. So kita akan letak dalam sambal kita. So kita akan jadi sebab sambal ni sudah pekat, jadi kita panaskan balik sambal ni. Tapi kita masak ayam pokok ni, jadilah ayam pokok sambal. Okay. Buat lesson. Dengan Ramadan ni. Ramadan ke pada chef saya. Nama chef? Nama chef? Nama saya chef daripada Afghanistan. Aspanis. Ya. What? Bro, what are you talking about, man? Ya. Panaskan. Tu dah kedebuk. Kita gaul. Inilah lauk kita. Tak banyak makan, tak banyak makan, tak apa tak apa. Ini lauk kita sikit. Daripada semalam telur. Itu namanya permulaan. Bulan. Kita dapat melihat di sini Chef Zack. Cik Chef. Dengan begitu style. Siapakah nama chef ini? Boleh beritahu saya? Satu lagi lah, pelali lah. Wah, saya tak nak ulang itulah dia. So, chef berasal dari mana? Saya berasal dari Bangladesh, Malaysia. Wait a minute. Who are you?
Bangladesh. Bukan Wow. Melayu tapi Bangladesh balik. Wow. Dia ni lah sebenarnya pelakon dalam Mamak Cerita Jali tu. Ha. Okay, nasi sudah siap. Lauk sudah cantik. Sekarang ni mari kita makan. Let's go. Telur, keri apa tah? Kurma, Burger crispy. peria. Bukan peria Bukan. ayam pedas, kopi, air masak. Ini penting. Senyum yang terukir. Ya pasal galau sangat ni. Puasa, bukan puasa, bukan galau. Bukan puasa, sahur. Sahur. Ni pun galau ya. Sahur. Ni pun galau ya. Nasi pasti ada. Makan dulu. Paper roja. Right. Paper roja. Sekarang ni buat apa? Kau terus senang lebih. Aku lagi basuh baju dulu. And baru ada baju lah. Ada baju ni je. Ya, basuh dulu. Okey, aku dah lagi lobby semua. Sementara tunggu baju aku siap, aku dah tunjuk korang last. Benda yang aku tak ada. Macam buku-buku lah. Macam korang tahu, macam korang baru kenal, aku ni suka puisi. Dan ada beberapa buku yang aku nak tunjuk korang, buku yang aku ada. Aku punya baju-baju ni. Total semua 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Buku yang first aku beli adalah Sayap Patahnya Harapan. Lepas tu tertulisnya tadi. Lepas tu lagi maksudnya ni, akhirnya kecewa itu hilang. Lepas tu 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 buku. Ayah apa dah? Nanti aku tunjuk gambar. Lepas tu lagi satu. Oh, lagi satu ni kan main baru. Apa lah? Surat dari Semesta. 1. Dia kan 2 kan, tapi aku dapat 1 je. Lepas tu ini adalah, dah buka lagi, Dari Aku Yang Hampir Menyerah. Walaupun galau, benda tu aku suka sebab jenis, kalau korang tahu buku puisi ni tulisan dia jenis yang apa je lah. Jenis macam ni. Gitu. Lepas tu ada lagi kata-kata untuk orang berduka. Ni apa ni? Ni macam mau baca ni. Surat kepada pejuang. Surat kepada pejuang depresi. Ada 3 buku aku tak habis baca. Tak baca lagi. Dan surat dari Semesta tu dah baca dah. Baru baca berapa lama ya? Separuh.
Ini ada beberapa lah. Habis ke baju yang kalau kau trigger tu lantak korang lah. Ada aku kisah. Ada kisah. Kalau kata korang trigger, kau trigger. Ada aku kisah. Yang penting aku punya Arsenal. Arsenal. Kecil lah tiba. Sebenarnya tunggu baju siap kan. Ya. Di situlah aku dapat idea untuk buat puisi. Ada beberapa puisi yang aku dah tulis. Selebihnya korang boleh tengok kat IG sendirilah. Iaitu apa? IG apa? Hati tangan berbicara. Okay. Korang boleh tengok kat bawah. Itu pun IG. Nanti editor buat lah. Tak tahu kan editor kan. Kat IG tu lah. Itulah. Kalau korang dengar puisi pun aku pun dalam tak post. Aku just tulis kat buku. Aku pun tak post dekat IG tu. Untuk puisi seterusnya. Kalau korang nak puisi ke apa, macam kata-kata ke apa, boleh je lah komen kat bawah. Kalau korang ada idea puisi, post je, komen je. Kalau tak korang nak komen apa tu. Yang penting buat yang keruh, ambil yang jenis. Ya ke? Yang tak. Yang tu lah. Seakan-akan dengannya lah. What? Bro, what are you talking about, man? Sebegitu rupa, entah bagaimana. Kacip tiba-tiba. Susu cair. Ini lah. Susu. Ini lah. Kena berapa ni? Tak ada. Ada apa? Tak nak air? Air bazar. Air bazar So, let's go straight to bazar. Settle to shopping. Aku punya makanan 1, 2, 3 makanan. 3 makanan satu air. Kaki kau sakit tapi laju juga aku jalan. Laju juga aku jalan. Sekali mata hilang kan kau. Dia kalau balik tak sakit. Dia kalau buka balik. Ayo, lagi seminit je. Tak tahu standby. Memang standby lah. Review. Kau standby lah. Standby. Ni air dah cukup. Ni nanti. Kita bayar. Ayak. No process. Saya tak mengisap biar mengisap. Saya tak mengisap Kau tak mengisap. Menyedut. Menyedut. Azan. Mampus. Sekarang dah pukul 8 and aku dah post video. Bersin now. Dah post video baru and pergi tengok. Kalau kau dah tengok video tu tak apa lah. Tengok je lah kan. Dik, tengok apa Dik? Tengok apa? YT memang aku. Sini lah, sini. Sini lah. Lupa, member sakit kaki lupa. Tak apa. Lebih kau. Sini.
Apa perasaan tengok cerita aku sendiri? Apa? Apa perasaan? Perasaan saya sebagai saya pada mulanya selepas saya tengok video tu saya jadi fans, only fans. Saya jadi fans utama dia. Kau tak ada subscriber kan? Tak ada. Aku fans sama dia. Aku sendiri pun tengok macam cringe aku dengar. Kau tengok ke aku. Tu kau orang lain. Memang di sini jago. Kalau aku tengok video aku siapa pasal cringe secara ludah. Kau boleh jijik lah. Wow. Okay. Aku rasa memang terbaik. Ni pun tak habis lagi ni. Oh tak. Ui. Video yang minit baik. Kau tengok macam sejam ni. Aku Mayati. Mayati. Oh. Aku memang tak skip. Aku tengok. Itulah cerita dia. So, nak tengok apa lagi Z akan buat, kita tunggu pada esok hari. Esok hari. Kena esok hari Z akan sahur. Itu rahsia. Z akan masak sahur untuk aku. Paparipam teng teng tereng teng teng teng. Let's go. Itu saja video kali ini. Sepanjang Ramadan kedua, sama berpuasa dan sama beribadah di bulan Ramadan. Jadi kalau ada salah silap dari video ni, harap maaf. Kalau ada tersinggung perasaan mana-mana, harap dimaafkan juga. Itu saja video kali ini. Jangan lupa like, comment dan share. Jumpa korang next video. Bye, peace. Assalamualaikum. Mana? Nama tak baik.